Okay, Assalamualaikum guys. Saya Edi. Belakang saya ni kereta yang favourite datang, iaitu Mercedes GLC 250. Okay, owner dia ni, cerita dia macam ni. Sebenarnya owner ni baru hantar Lexus RX 300 electronic absorber. Jadi bila absorber tu ada masalah, kita settlekan. Kemudian dia hantar pula Mercedes GLC 250 ni. Masalah yang sama, berbuai-buai. Jadi bila berbuah-buah itu kita masuk dekat mesin tester. So masuk kat mesin tester, you guys boleh tengok result dia. Depan kiri 28, depan kanan 31, belakang kiri 33 dan belakang kanan 36. So sebab itulah body roll dia terlalu banyak dan duduk belakang jadi pening. Jadi kita buka absorber tu, kita tekan. Memang lembut kan kereta tu. Absorber tu memang lembut. Jadi untuk settlekan, kita adakan ready stock yang kami dah custom kepada 40% stiffer. So selepas kita check compression dan rebound sebelum kita pasang, memang keras, memang firm, memang sedap, memang tegap. Jadi dah check semua, barulah kita pasang. So bila dah pasang tu, macam biasa saya akan test. Saya test dulu, dah sedap, dah rasa compression rebound dia dah balance, baru saya masuk dekat tester machine. So bila kita tester machine, kita check untuk depan kiri 13, depan kanan 15, belakang kiri 14 dan belakang kanan 16. So itulah bacaan dia. Jadi you guys boleh tengok bila keadaan macam tu, saya tunjukkan body roll dia, okay? So saya tunjukkan body roll dia. Kalau keadaan macam tu, nak goyang, memang tak ada body roll. So kalau you guys tak percaya, yang guna GLC kat rumah, cuba goyang macam saya buat tu. Confirm dia berbuai-buai. Sebab compression dan rebound dia tak balance. So itulah dia cerita untuk GLC. So kepada you guys kat luar sana yang menggunakan GLC, ada masalah berbuai, ada masalah bunyi, roger saya. Dengan masuk link di bio saya ataupun dekat bawah ada nombor saya, direct roger je saya, insyaAllah kita settlekan. Yang paling penting guys, you guys kena tahu, kita kena kekalkan original absorber. Keselesaan sebuah kereta tu terletak kepada sistem suspension yang bagus. So insyaAllah jumpa lagi dalam video seterusnya. Rai Auto, whack the corner. Bye bye.